Hai semua, jom kita bongkar rahsia di sebalik kehebatan Kesultanan Melayu Melaka. Ini topik yang sangat penting untuk kertas sejarah SPM anda, jadi mari kita fahamkan betul-betul warisan negara bangsa yang ditinggalkannya. Okey, soalan pertama yang mesti semua orang tengah fikirkan sekarang. Macam mana nak betul-betul kuasai topik ni dan skor A+ dalam exam nanti? Jawapannya simple je, latihan. Dan tempat paling best nak berlatih semestinya dekat mcqspm.com. Tapi sebelum kita ke sana, jom kita warm up dulu. Kita fahamkan asas topik ni bersama-sama. Dah sedia? Jom mulakan. Okey, kita mulakan dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka. Apa sebenarnya yang buat Melaka ni begitu power pada zaman dulu? Jom kita tengok ciri-ciri teras yang membentuk kehebatannya. Nah, ini dia. 6 tiang seri yang membina Empayar Melaka. Anggapnya ni macam DNA atau resepi rahsia dia. Ada kerajaan, ada rakyat, ada kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Semua ni saling berkait dan menjadikan Melaka sebuah negara bangsa yang lengkap. Jom kita zoom in pada beberapa elemen yang paling kritikal. Alright, jom kita bedah siasat, otak dan tulang belakang Empayar Melaka, iaitu sistem pemerintahan raja dan para pembesar dia. So, macam mana kita tahu yang Melaka ni ada sebuah kerajaan yang proper, yang tersusun rapi? Apa buktinya? Jawapannya mudah je sebab adanya seorang raja yang berdaulat. Dialah ketua, pusat segala kuasa. Dan satu fakta menarik, gelaran raja tu kemudiannya ditukar kepada sultan bila Islam datang. Ini bukan setakat tukar nama tau, ia menunjukkan satu perubahan besar dalam cara pentadbiran dan imej kerajaan. Tapi, sultan tak buat kerja sorang-sorang. Dia ada dream team dia yang kita kenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Fikirkan macam kabinet menteri zaman sekarang. Ada bendahara, si penasihat utama macam Perdana Menteri. Penghulu bendahari uruskan hal kewangan, temenggung jaga keselamatan dalam negeri dan laksamana ketua tentera laut. Gempak kan? Mereka lah jentera yang menggerakkan Melaka. Sistem yang mantap inilah yang bagi Melaka satu benda yang sangat penting, kedaulatan. Apa tu kedaulatan? Senang cerita, ia bermaksud Melaka ada kuasa penuh untuk uruskan negara sendiri. Tak ada siapa dari luar boleh masuk campur. You are the boss in your own house. Itulah kedaulatan. Okey, bila dah berdaulat, dah ada kuasa, apa Melaka buat? Mestilah luaskan empire. Jom kita tengok 2 strategi utama dorang untuk buat benda ni. Strategi Melaka ni memang bijak. Dengan 2 cara je, dorang berjaya kuasai hampir seluruh semenanjung Tanah Melayu dan juga sebahagian besar pantai timur Sumatera. Okey, cara pertama, wilayah taklukan. Ini cara keras, guna tentera pergi perang dan tawan kawasan tu. Contohnya macam Pahang dan Kelantan. Cara kedua pula, cara lembut, wilayah naungan. Yang ni tak payah perang. Cukup dengan jadi kawan baik atau kahwin dengan puteri raja negeri lain macam Lingga. Terus dorang rela bernaung di bawah Melaka. Nampak tak? Melaka ni bukan setakat handal berperang tapi berdiplomasi pun power. Jadi apa maknanya semua ni? Senang je. Wilayah yang luas tu macam trofi besar yang menunjukkan betapa hebat dan berwibawanya pemerintah Melaka. Lagi besar empayar, lagi disegani dan dihormati oleh kuasa-kuasa lain. Fuh, mantapkan strategi dorang. Kalau korang rasa penjelasan ni membantu, apa kata korang tolong kami sikit? Tekan butang like, share dengan kawan-kawan dan paling penting, subscribe saluran MCQ SPM supaya tak terlepas apa-apa. Okey, jom kita sambung. Selain daripada wilayah yang luas, macam mana lagi Melaka tunjukkan yang dorang ni berkuasa? Jawapannya melalui simbol. Jom kita tengok simbol-simbol kedaulatan dan identiti ni. Benda-benda ni kita panggil lambang kebesaran. Dan ini penting, ia bukan sekadar barang hiasan. Setiap satu benda ni, alat muzik diraja macam nobat, perhiasan diraja atau regalia, cap moho, malah warna-warna tertentu. Semua ada fungsi dia. Fungsinya untuk menunjukkan kepada dunia, Sultan kami yang paling berkuasa. Tujuan utamanya adalah sebagai identiti, macam logo untuk sebuah jenama. Bila orang nampak je lambang-lambang ni, dorang terus tahu, oh, ini Melaka. Ia yang membezakan Melaka dengan kerajaan-kerajaan lain pada masa tu. Contoh paling senang, cap mohor. Ini bukan cap biasa tau. Bila Sultan bagi arahan, selagi tak ada cap mohor ni, arahan tu tak sah. Tapi bila dah dicop, boom, ia jadi undang-undang yang semua orang kena ikut. Nampak tak betapa berkuasanya seketul cop tu? Itulah simbol kuasa tertinggi Sultan. Okey, kita dah cover semua konsep teras pasal warisan negara bangsa Melaka. Daripada kerajaan, kedaulatan, sampailah ke simbol kebesaran. Sekarang asas pemahaman anda dah mantap. Tapi, ingat, faham je tak cukup kalau nak skor A+.
Faham tu baru langkah pertama. Langkah kedua dan yang paling penting adalah latih to be. Practice makes perfect kan? So, apa tunggu lagi? Keluarkan telefon anda, imbas kod QR ni sekarang dan terus lompat ke mcqspm.com. Dekat sana, anda boleh terus uji apa yang anda baru belajar tadi dengan soalan-soalan berformat SPM. Jangan buang masa, jom sahkan pemahaman anda sekarang juga.